Doktor, kenapa saya gastrit dengan GERD pantang macam-macam tak baik juga? Dah makan ubat gastrit dengan GERD tak baik-baik juga. Saya dah pantang ikut nasihat doktor, tak makan pedas, tak makan masam, tak minum kopi, tak minum teh, tak baik-baik juga. Apa masalahnya doktor? Masalahnya adalah salah diagnosis. Ramai orang hari ini bila sakit perut, sakit dada, menggelupur, angin lah, sesak nafas lah, semua dianginkan dia. Semua digastritkan dia. Semua digerdkan dia. Semua jatuh hukum gastrit, GERD dengan angin. Makan ubat angin tak baik, makan ubat gastrit tak baik, makan ubat kembung tak baik, makan probiotik tak baik, pantang pun tak baik, jaga makan pun tak baik, sampai kurus doktor. Saya makan nasi dengan ayam, dengan sayur sawi, duk tak baik macam tu juga doktor. Adakah salah apa doktor? Salah diagnosis cik. Sebab itulah kenapa makan ubat tu tak baik-baik. Kalau gastrit yang sebenar, makan ubat gastrit, makan ubat GERD dan pantang baiklah. Tak makan pedas sepatutnya tak kena lah. Ini tak makan pedas pun kena juga. Makan ubat gastrit pun kena juga. Maksudnya salah diagnosis. Sebab itulah kenapa tak berkesan. Hampa kena tipu. Doktor tu tipu hampa. Doktor tu salah diagnosis. Semua benda dia jatuhkan hukum gastrit GERD. Semua disuruhnya pantang. Kalau gastrit dengan GERD yang sebenar, makan ubat gastrit, makan ubat air kapur ke, Gaviscon ke, dan pantang jaga makan, insya-Allah dia akan sembuh. Faham ke tak faham? Salah diagnosis tu. Doktor pun ramai hari ni. Berdebar-debar dan sesak nafas pun di gastrit GERD juga. Kepala pening bertegur pun angin gastrit juga. Jantung laju pun gastrit GERD juga. Perut kembung pun gastrit GERD juga. Sesak nafas pun bergigil gini pun gastrit GERD juga. Kepala pening, telinga bersih pun gastrit GERD juga. Semua di gastrit GERD dengan orang. Apa hampa ni nak jadi ni Doktor ni. Ngaji balik. Tengok balik simptom gastrit GERD. Selepas kita rawat pasien kita gastrit GERD, follow up tengok hilang ke tidak. Baca balik simptom anxiety panic disorder. Baca balik simptom psychosomatic disorder. Baca balik. Amboi ni. Semua jumpa kita, semua gastrit, semua GERD. Hyperventilation syndrome pun kita kasi gastrit GERD. Apa ni? Semua ni kita nak hukum gastrit GERD kat pasien kita. Kesian dia orang. Lama makan ubat tak baik. Mesti ada benda lain. Kalau gastrit GERD dah baiklah cik. Ingatlah aku cakap kat hampa. Jangan memalukan doktor-doktor. Jangan kita hukum semua benda gastrit GERD. Dengar tu. Apa ni?